Bagi saya benda yang kerajaan buat sekarang ni terbaiklah. Kita dapat memberi subsidi pada yang memerlukan lah. Terima kasih kepada kerajaan sebab bagi kita budi 95, subsidi budi 95 ni dapat kebagusan dia untuk jimat minyak untuk hantar anak pergi sekolah ke ataupun hantar adik pergi sekolah kan. Jadi terima kasih lagi sekali kerajaan kerana dapat memberikan budi 95. Terima kasih. Okey, pendapat saya okey. Macam kita dapat macam mana cakap, kontrol lah siapa yang dapat, yang actual pengguna yang sepatutnya dapat. Jadi pada saya, lepas tu lagi tu yang tadi puan cakap pasal digital kan. Jadi ke apa supaya rakyat ni more to arah digitalization. Okey, untuk golongan macam kita orang lah, dia memudahkan kita, kurangkan kita punya harga apa orang cakap, kos hidup. Terima kasih juga kerajaan kerana menurunkan subsidi minyak ke apa ke semua untuk orang-orang yang memerlukan.